Tuan-tuan, Perdana Menteri kita memang bodoh. Tuan-tuan, mendekati usia 80 tahun ni, tahun depan Datuk Seri Anwar Ibrahim 80 tahun, usia Atok Saka lah kita katakan. Dia semakin hari semakin melalut, tuan-tuan, semakin kejam saya kata. Okey, semalam kan saya dedahkan di dalam Facebook saya, seorang wanita ditahan reman. Seorang wanita ditahan reman di bawah akta hasutan kerana mengkritik kerajaan. Saya telefon polis. Kan aku pernah ketahan kan, di bawah akta hasutan. Saya telefon polis, saya tanya, tuan, betul ke perempuan tu kena tahan di bawah akta hasutan kerana mengkritik kerajaan? Sebab yelah, takut-takut dia ada statement lain yang mungkin dia menghina agung ke, dia main agama ke, dia main bangsa ke, dia kena tahan ke. Okey, yang itu bukan saya kata okey, tapi yelah di bawah 3R kan. Dia kata tak, sebab dia maki Perdana Menteri bodoh. Apa lagi bodoh dan apa tak perkataan dia gunakan. Tuan-tuan, Perdana Menteri kita memang bodoh. Tak, isu dia sekarang ini yang nak, ni saya nak bagi tahu nak, yang nak menghapus, yang dok cakap Perdana Menteri bodoh, kerajaan bodoh, kerajaan sakau, kerajaan songlap, BN songlap, UMNO sakau, maha zalim. Siapa tuan-tuan? Kita lah champion. Bukan kita, Anwar Ibrahim lah championnya dahulu. Apa yang Anwar tak maki kerajaan sebelum ini? Tapi tak ada pula kerajaan sebelum ini tahan dia di bawah ISA kan? Sorry, di bawah akta hasutan kan? Malah kita lah dulu yang mendesak supaya akta ISA, Internal Security Act itu dihapuskan. Akta hasutan itu dihapuskan. Adakah dihapuskan tuan-tuan? Siap ceplos buat video kan, kenapa Iswardi nak mendesak, kenapa perlu kita hapuskan, kita kena tangkap orang-orang macam ni. Orang macam mana? Orang yang mengkritik kerajaan. Dia telah menghina Perdana Menteri kita. So dia ahli politik, dihina itu biasa. Kalau ahli politik tak boleh dihina, maka tak payah jadi ahli politik tuan-tuan. Letak jawatan, duduk kat surau, duduk kat masjid, jangan masuk politik. Masuk politik kena maki, kena hina, kena caci, itu biasa. Kena fitnah, itu biasa. Kalau fitnah kita saman, kena maki kita sabar, itulah politik. Kalau tak boleh nak kena maki, kena hina, kena cerca, jangan masuk politik. Kalau hati tisu cepat koyak, jangan masuk politik. Tak tuan-tuan, siapakah yang mengatakan akta Dikronian, akta hasutan ni akta penjajah, akta kejam? Siapa? Macam juga kita kata minyak dulu kan, naik mendadak. Siapa? So bila kita sebut perkara tersebut kan, terpaling akta Dikronian dijual pada rakyat. Kalau kita memerintah, kita akan buat reformasi institusi. Kita akan hapuskan akta SOSMA yang menggantikan ISA kerana SOSMA ini lebih kejam berbanding dengan ISA. Ini kenyataan Anwar Ibrahim 2018.